katanya. Aku kacang hijau, ia kacang soya. Halo. Aku kacang tanah, dia kacang daun. Betul. Ku kacang parang, dia buah pinggang. Dia kacang kuda. Dia mata hitam. Memang Aku mendai mengumpai lupa. Kasihannya pun berbeza. Cuma yang satu nama. Cuba tebak siapa dia. Kacang, kacang, kacang. Ish, manalah si 4 ekor ni? Tengah bersolek ke? Lama betul. Oh, mungkin kot. Ish, Moy. Kau ni tak habis-habis. Asyik makan je. Alah, aku lapar lah. Ni baru sarapan tau. Lapar. Ah, suka hati kau lah. Bak sikit. Nampak macam sedap pula. Tak boleh. Ini aku punya. Mana boleh? Kedekut. Patutlah badan macam tongges. Tongges pun tongges lah. Janji aku kenyang. Okey, siap. Hehehe. Aku pun. Oi, apa kejut-kejut ni ya? Lemah semangat aku. Eh, kau dah lupa ke? Lupa? Lupa apa pula ni? Kan kita dah janji dengan Moy dan Ani. Janji? Bila masa pula? Hari ni kan kita semua sama-sama nak pergi berkelas kat pantai. Tak ingat? Salam. Tepi. Hey, Mat, Din, aku dengan Dol tunggu kat TV Okey. Yelah. Jomlah Dol. Ha, okey, jom. Dol. Nah, pakai helmet ni. Okey. Lah, tak sampai-sampai lagi ke? Minta maaf lah, lambat. Kita berdua tolong kejutkan Mat dengan Din. Lah, dah agak dah. Tak apa, sabar je lah. Mat dengan Din baru habis mandi tu. Sampai pun. Hero sudah mari. Sudahlah. Hero konon. Dahlah datang lambat. Ya lambat asalkan selamat. Betul tak, Mat?
Dah. Jom pergi ke pantai. Yahoo! Yeay! Aku nak tumpang skuter siapa? Din. Kau tumpang skuter Mat. Okey, bos. Moy, kau duduk dengan Dul. Ani. Kau ikut aku. Ewah. Jeff pilih yang awek je. Siapa nak ikut kau? Mat, kalau kau nak ikut Jeff, kau kena pakai makeup. Lepas tu jangan lupa pakai skirt. Hai, apa pasal pula? Barulah boleh jadi awek Jeff. Cis! Tak ingin aku. Dah. Jom bertolak. Jom! Op. Nanti dulu. Eish, apa lagi, Jeff? Semua dah selesai barang-barang. Dah cukup tak? Tak ada apa-apa tertinggal? Dah, semua ada. Dah. Dah lah. Jomlah pergi. Tak sabar dah ni. Okey. Jomlah gerak.